Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okey, insyaAllah. So hari ni seperti mana yang korang nampak sekarang ni lah, aku bersama-sama dengan Honda NSS 250, sebuah maxi skuter 250cc yang dibawakan khas dari Bunsyu Honda. So seperti mana yang telah aku gembar-gemburkan pada video lepas, untuk video kali ni aku akan sharekan dengan korang a little bit of experience aku lah, ataupun feedback aku selepas beberapa hari aku menggunakan Encik NSS 250 ni sebagai skuter harian aku. So aku tak nak buang masa, aku mulakan dengan poin yang pertama, keselesaan. So bila bercakap pasal selesa tak selesa bawa salah satu motor tu, biasanya kita akan tengok pada dia punya riding position dulu. Dan untuk Encik Honda NSS 250 ni, dia punya riding position seperti mana yang korang nampak sekarang lah. Aku tak adalah pula tunduk udang kan, bermaksud dia punya riding position adalah bersifat upright ataupun menegak. Dari segi positioning tangan, aku boleh cakap ianya berada dalam keadaan yang sangat-sangat relax, memandangkan kalau korang tengok dia punya handlebar ni, dia sedikit rendah kalau nak dibandingkan dengan maxi-maxi skuter lain yang ada dalam pasaran tu lah. Dia tidaklah terlalu rendah, tapi kau boleh rasalah kerendahan tersebut. Kalau nak cerita dari segi placement kaki, dia punya placement kaki tu aku rasa memang standard lah, memang fleksibel. Cumanya untuk Encik NSS 250 ni, aku boleh lajak kaki aku sampai ke belakang. So kalau macam nak acak-acak feeling tunduk udang fly kan, boleh lah kaki tu macam kelepet sikit ke belakang kan. Selain daripada tu, dia punya sifat flexibility of the tempat pemijat kaki ni juga bakal membenarkan engkau untuk berlunjur ketika membawa Encik skuter ini. So senang kata memang fleksibel sangat-sangat. Dari segi keselesaan seat, come on lah man, ini maxi skuter dah, mana ada maxi skuter yang seat dia tak selesa. Dan macam tu jugalah halnya dengan Encik NSS 250 ni, seat dia aku boleh cakap sangat-sangat selesa lah. Lepas tu dari segi rintangan angin, kau tak payah nak risau sangat lah. Dia punya windshield ni, kau tengok sikit punya tinggi man. Untuk orang yang serendah aku ni, aku rasa macam fully protected lah daripada angin-angin yang mendatang kan. Dan dari segi vibration pula, aku boleh cakap macam tak ada langsung man. Tak kisahlah secara idle ke, bila tengah cruising ke, aku boleh cakap macam tak ada langsung dia punya vibration tu. Tapi tu kalau kau cruising paling maksimum 12, 13 masih lagi rasa macam kurang vibration. Tapi bila dah start makin laju dia akan rasa lah. Tapi sangat-sangat minor lah vibration tersebut. So berdasarkan daripada poin-poin yang aku dah sharekan dengan korang tadi tu, bolehlah aku simpulkan yang bahawasanya riding experience ketika menunggang Encik NSS 250 ni adalah sangat-sangat selesa. Poin yang kedua, engine performance. So untuk Encik Honda NSS 250 ni, dia didatangkan dengan enjin single cylinder 249cc yang mampu menghasilkan sekitar 22.7 horsepower dan juga 24 Nm of torque. So berdasarkan daripada sifat horsepower dan torque tersebut, dari 0 ke 100 dengan berbekalkan rider yang agak berat ni, Encik Honda NSS 250 ni mampu mencapai kelajuan 100 km sejam tu dalam masa 11 saat. Kira cepat jugalah tu kan. Dan untuk top speed pula, paling laju aku pernah dapat dalam sekitar 146 km sejam, 145, 146. Kalau ada antara korang yang boleh dapat lebih tu, itu tandanya korang lebih ringan lah daripada aku. Aku perasan yang bila dah start dalam kelajuan 142, 143, aku rasa macam dia dah tak boleh pergi lagi dah. Mungkin dalam hati dia menyumpah-nyumpah, apalah berat sangat yang bawa aku ni. Dari segi power delivery dan juga throttle response, aku boleh cakap ianya linear dan smooth. Setiap kali aku pulas throttle, dia tidaklah akan memberikan kau satu feeling yang macam oh gila kuat pick up dia. Tak adalah macam tu. Tapi ianya cukup untuk membuatkan kau rasa tenang, santai. Tapi dalam masa yang sama, dia mampu menghadirkan power ketika mana kau memerlukannya lah. Sebab setiap kali aku cruising atas highway, macam korang tengok tadi lah, setiap aktiviti potong memotor kenderaan-kenderaan lain, especially lori-lori besar tu, boleh dilakukan dengan tanpa rasa was-was. Maksudnya power yang dia ada cukup sifat dia lah. Dan untuk kelajuan 13, 14 tu, sejujurnya engkau boleh dapat dalam pada engkau duduk tegak aja tau. Dia tak adalah macam kau nak kena tunduk aja baru dapat kan. Jenuh juga amat, sakit juga pinggang kalau nak kena tunduk nak mencari 13, 14 tu kan. Tapi itulah, dari segi power macam aku cakap, engkau rasa smooth, engkau rasa linear, tapi dalam masa yang sama power tu ada. Kau takkan rasa menung lah, kau rasa shock aja bawa. Dan kalau kata korang adalah entry level ataupun beginner rider, tak payah nak risau sangat. Encik NSS 250 ni, dia memang mesra beginner. Kau takkan ambil masa yang lama lah untuk beradaptasi dengan power yang mampu dihasilkan oleh Encik NSS 250 ni ketika riding. So tak perlu nak risau sangat lah ya. Poin yang seterusnya, braking dan suspension performance. So bila bercakap pasal braking, aku memang tak ada masalah langsung dengan dia punya braking system tau. Setiap kali
sekali aku nak slow down ataupun aku nak berhentikan skuter ni, dia punya braking system tu tak memberi apa-apa masalah pada aku. Senang cerita, no complaint at all. Stopping power dia memang cukup lah, especially kalau kau buat double braking kan, depan belakang. Tapi dia ada cara dia tau. Kau kena tarik brake depan dulu, lepas tu baru kau tarik brake belakang. Sebab takut kalau kau tarik serentak, dia ter-screenshot dah tak bergerak pula kau kat situ. Dari segi suspension, setakat yang aku bawa lah, aku rasa suspension dia okey. Setiap jedak-jeduk yang aku lalui, hentakan itu berjaya diserap dengan begitu baik sekali. Aku tak rasa smooth sangat masa lalu atas jedak-jeduk tu, tapi dalam masa yang sama aku tak rasa lah kerah kejong bontot aku ni kan. Dan dari segi cornering, sepanjang aku bawa Encik NSS 250 ni, aku rasa stable je mat dia punya cornering. Dia punya level yakin untuk mengcorner menggunakan NSS 250 ni, dia sampai satu tahap engkau tak perasan mat, tahu-tahu dah sangat aja. So itu secara tak langsung membuktikan yang bahawasanya dia punya suspension ni okey lah untuk corner-corner yang layak untuk sebuah maxi scooter. So in term of braking dan juga suspension, aku rasa setakat untuk penggunaan daily, kegunaan harian, aku rasa dah cukup dah kot kan. Kau nak buat belasah hari-hari pergi balik kerja kan. Yang seterusnya, practicality. Kebiasaannya kalau cerita pasal practicality ni, aku akan sentuh dulu pasal dia punya fuel consumption lah. So untuk fuel consumption Encik Honda NSS 250 ni, berdasarkan daripada cara penggunaan aku dapat dalam sekitar 23 km per liter. Cara penggunaan aku macam aku test motor-motor yang lain sebelum ni. Dari sudut memulas throttle tu, aku tak reserve langsung man. Memang full throttle all the way, especially bila banyak menempuh highway. And then dari segi kesesuaian untuk bawa dalam town ataupun LDR, so aku sentuh pasal ride dalam town dululah. Untuk Encik NSS 250 ni, dia sebenarnya nama je maxi scooter, tapi dia bukanlah maxi scooter yang nampak bagak besar kedabak tu man. Pada aku dia punya size tu masih lagi nice-nice saja. Dan bila aku handle ataupun maneuver Encik NSS 250 ni, aku taklah rasa dia terlalu berat untuk dihandle. Dia punya level-level nimble tu pada aku memang sedap sangatlah untuk bawa dalam town. Cumanya kau tak boleh nak expect dia akan menjadi lincah seperti mana-mana Kapcai ataupun skuter-skuter yang lebih kecil saiz dia daripada Encik NSS 250 ni. Tapi pada aku, sebagai sebuah maxi skuter, dia dikira mampu menjalankan tugas dia dengan begitu baik sekali lah. Especially bila mana terpaksa ataupun memerlukan kelincahan untuk mencelah-celah ataupun menselit-selit di dalam lautan kereta yang begitu banyak sekali, especially bila dalam traffic jam. Dari segi LDR pula, come on man, ini maxi scooter lah. Mana ada maxi scooter yang tak sesuai buat LDR ataupun long distance ride. Berdasarkan fuel consumption yang aku sharekan tadi tu, fuel tank dia dalam 11 point something liter. So korang kira sendiri lah, untuk satu isian penuh berapa kilometer dia boleh pergi. Agak jauh juga sebenarnya tu. Kalau korang mempunyai rutin harian pergi kerja balik kerja yang melalui highway, jarak perjalanan dalam 40-50 km sehala macam tu kan, sesuai sangat man kalau nak pakai ataupun nak consider untuk beli Encik NSS 250 ni. Sebab dari segi keselesaan memang win habis lah. Lepas tu dari segi convenient dia punya windshield boleh turun naik dengan secara elektronikalinya. Tak payah nak berhenti tepi, lepas tu nak tarik, nak turunkan windshield apa semua tu, tak payah. Bila dah duduk atas highway ni, kau naikkanlah windshieldnya. Bila kau main dalam town nak cilok-cilok, kau turunkanlah windshieldnya. Semudah ABC. Dari segi kompartmen pun boleh tahan. Kompartmen depan dia tu agak dalam kot. Bila kau seluk tangan tu, siap ada charging port. Let's say kalau kata kau nak charge phone kau ataupun kau punya gadget-gadget lain, boleh charge kat situ. And then dari segi kompartmen pula, pada aku dah cukup besar tu, 48 liter. Especially kalau single rider kan. Kalau time kau tengah ride macam gini, takkan kau nak simpan helmet kau bawah seat man. Confirm lah kau pakai kan. Sementara nak menunggu kau sampai ke destinasi tu, macam-macam barang kau boleh letak dekat bawah seat kompartmen tu. Sangat-sangat convenient lah pada aku. Dan untuk orang yang macam aku, yang mempunyai rutin pergi balik kerja 60 km plus minus macam gitu kan, pergi dan balik, aku rasa untuk diri aku memang dia suit the purpose lah. Yelah, sebab bila aku pergi kerja, balik kerja tu sekarang, aku akan main town sikit, lepas tu banyak main highway, lepas tu main town sikit, balik pun sama, main town sikit, naik highway, main town sikit sampai rumah. So untuk seketul maxi scooter yang aku boleh cakap sebagai all-rounder ni, sesuai dalam town, makanan dia dekat highway, memang sedap lah untuk kegunaan harian yang sebegitu rupa. Dan berbaloi atau tidak, untuk Encik NSS 250 ni dibeli dan dimiliki. So pada tanda harga 25,000 something tu, korang rasa berbaloi tak Encik Honda NSS 250 ni untuk dibeli dan dimiliki? Dia berbalik kepada sama ada ianya kena dengan cara penggunaan, kena dengan gaya hidup kau. Kalau kau punya cara penggunaan bila kau beli skuter ni nanti memang sesuai sangat, memang kau akan fully utilize. Pada aku, walaupun ianya sedikit mahal untuk skuter 250cc, ianya satu pembelian yang berbaloi lah, sebab kau fully utilize dia untuk kegunaan harian kau. Tapi itulah, kalau kata kau pun kerja 5 km pergi balik, lepas tu pergi kerja pula seminggu 2 kali aja masuk office, selebihnya work from home. Nak kata ride hujung-hujung minggu tak ada member nak ajak pergi ride, tu
memang kau rasa macam tak berbaloi lah beli, sebab kau tak menggunakan ataupun kau tak fully utilize dia untuk kegunaan kau. So semuanya berbalik kepada kau punya diri sendiri. Kau sendiri aja yang tahu kau punya lifestyle macam mana, kau sendiri aja yang tahu rutin harian kau macam mana. Orang lain susah lah nak decide untuk kau kan. Tapi kalau kata kau rasa macam daripada aku beli motor ni, baik aku beli Kisah pula aku. So ok lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, see you, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?